Okey, soalan yang pertama. Okey, istilah geologi diambil daripada bahasa Greek. Okey, iaitu geo dan logia. Perkataan logia membawa maksud seminggu lepas exam. Oh, ya ke? Baik. Membawa maksud apa? Ia membawa maksud sains. Logi ni maknanya logi tu maknanya kajian ataupun sains ya, sains bumi. Macam tu. Baik. So nombor satu adalah C, nombor dua. Raja berikut berkaitan dengan pengkajian dalam bidang sejarah iaitu bidang X. Mengkaji organisma di bumi, sisa dan juga fosil. Iaitu yang mana? Paleontologi, paleografi, monografi ataupun epigrafi. Jawapannya adalah A, paleontologi. Maknanya mengkaji organisma di bumi, sisa dan fosil. Maknanya fosil tu tinggalan ya. Tinggalan zaman-zaman dulu. So, paleontologi. Baik. Soalan yang ketiga. Pelbagai perubahan telah dialami oleh bumi semenjak pembentukannya dan pembentukan bumi telah bermula sejak bila? 2.3 billion, 3.5 billion, 4.2 billion, 4.6 billion. 4.6 billion. Ya, 4.6 billion. Take note benda tu. Kadang-kadang kamu confuse. Berapa billion 4.6. Take note benda tu. Ya. Takut nanti keluar dalam exam. Baik. Apakah haiwan yang hidup semasa zaman Pleistocene? Ada woolly mammoth, ada bison occidentalis, crinoid stone lily ataupun cephalopod. Yang cikgu Jawapan tahu, mesti cream light stone lily, cikgu. crinoid stone lily. Crinoid stone lily ni bukan ini ke? Bukan pokok ke? Ah, Ini dikata haiwan lah pandai. Okey, salah. Okey. keluar pokok. Cikgu, Ah, memet. Jawapannya adalah kalau kamu tak Boleh tahu, memot. ya, kalau kamu Cikgu tak tak tahu, nampak cikgu. ah, apa dia? Tak nampak? Okey, ini mammoth. Okey, dan ini bison. Bison ni iaitu jenis macam lembu besar tu. Kerbau. Macam kerbau tu kan. So, haiwan yang hidup tu sebenarnya zaman Pleistocene adalah woolly mammoth. Woolly mammoth maksudnya adalah iaitu mammoth yang berbulu tebal tu. Itu yang maksud woolly mammoth tu. Kan. So, dia ada tiga zaman Pleistocene. Okey, iaitu woolly mammoth. Kemudian satu lagi apa? Iaitu saber-tooth tiger. Okey, tiger. Okey, ataupun kita panggil sebagai apa? Iaitu saber-tooth tiger ataupun dipanggil sebagai apa? Iaitu Harimau bertaring lengkung. harimau bertaring lengkup. Naufal, kau sebelum belajar betul-betul, engkau kalau main cikgu remove kau nanti. Kan? Tengok betul-betul. Kau ni kan. Orang nak belajar kau main pula. Ya, okey. Dan giant sloth. Ya. Saber-tooth ataupun harimau bertaring panjang. Betul. Ini dipanggil harimau bertaring panjang. Okey, dan satu lagi iaitu sloth kan. Slot, Satu, sloth. ya, sloth. So dia ada tiga binatang tu. Okey. Sloth tu apa ya? Sloth tu dia sejenis binatang yang cikgu pun lupa apa nama dia. Tapi dia orang panggil sloth juga rasanya. Dia orang panggil sloth juga. Ada Dia. cikgu yang Okey, baik. terpenggal-penggal tu. Alright. Slow creature, ya betul. Okey, lima. Okey, apakah haiwan utama Tengok. yang wujud? Ya. Nombor dua apa? Saya terlupa. Nombor dua, bison. Bison dia macam Tak, kerbau tu. bukan. Soalan nombor dua. Soalan nombor dua. Ah, Soalan nombor dua adalah A, paleontologi. Okay. Tak Okey. suka. Okey, 2A, 3 adalah D, 4.6 billion. Nombor 4 A, woolly mammoth. Nombor 5 iaitu haiwan utama yang wujud di bumi sejak 18,000 tahun lalu. Ini senang je. Iaitu kalau 18,000 tahun bermakna binatang-binatang yang telah wujud sampai sekarang. Iaitu apa?
Iaitu kuda dan juga apa guys? Baca. Kuda dan juga gajah. Setuju? Kuda dan Saya juga. Ya. setuju. Setuju ya? Okey. So, nombor 5 adalah A. Kuda dan gajah. Tapi cikgu Ah, bukan semua ada lagi ke cikgu? ya, tapi yang wujud 18,000 tahun dulu, kuda dan gajah. Boleh. Okey, baik. 5 adalah A. 6. Apakah peristiwa yang berlaku di bumi pada 94 juta tahun dahulu? Aib cikgu, apa aib cikgu? Okey, jap, kita tengok apa isunya ni. Apa isunya ni? Okey, badak subuh pun ada. Badak subuh pun ada. Okey, gajah ada tak, Nuriman? Kita nak tengok ada yang telah cek buku teks. Cikgu, kepupusan dinosaur. Okey. Jap. Kita tengok dulu Nuriman. Yang ada ialah kuda, apa lagi? Badak sumbu, dan juga apa? Anjing. Okeylah. Okey, kucing. Okey. So bermakna di sini pembetulan. Okey, sila betulkan. Miau-miau Baik, sila betulkan soalan nombor 5. Nombor 5, setelah disemak bersama-sama, rupa-rupanya gajah tidak ada dalam senarai haiwan utama. Yang ada ialah kuda dan juga badak sumbu. So, kita ambil jawapan, sila betulkan. Jawapannya adalah B, 1 dan 4. Okey, 1 dan 4. Okey, terima kasih atas penjelasan itu. Bagus. Itu yang cikgu tahu. Baik, so peristiwa yang berlaku di bumi pada 94 juta tahun dahulu iaitu kepupusan dinosaur. Boleh diterima tak kepupusan dinosaur ni? Boleh. Sangat-sangat boleh diterima. Kepupusan. Sangat-sangat boleh diterima terlebih-lebih. Yes, Boleh good. diterima. Kepupusan dinosaur. Tapi rasanya kan, dinosaur mungkin masih wujud lagi sebenarnya. Okey, so antara contoh-contoh dinosaur seperti Naufal, okey, seperti juga Ayam lah. ayam, Naufal ayam. Pula dinosaur. Yelah dinosaur. Okey. Baik. So, nombor 7. Bentuk fizikal bumi. Okey, bentuk fizikal bumi berubah menjadi daratan dan lautan. Apakah faktor yang mempengaruhi perubahan tersebut? Kenapa dia boleh berubah jadi darat, jadi laut? Okey. Okey, adakah kerana glasier, adakah kerana hujan atau kerana banjir? Tapi sebenarnya boleh tak kita terima sebagai jawapannya ialah iklim? Jawapannya adalah iklim. Yes. Iklim tu apa cikgu? Baik, untuk Cuaca. pengetahuan kamu, iklim tu cuaca. Iaitu iklim tu melibatkan hujan, panas, suhu. Itu iklim, climate. Ya betul. Climate. Dan kalau di Malaysia ni ada dua iklim. Satu, iklim yang panas, hujan semua tu kan. Satu lagi, kumpulan iklim. Kumpulan rock zaman dulu. Nama dia iklim tau. Suci Banyak dalam cikgu. debu. Suci Ya. dalam debu ada lah. Ya betul. Lagu dia Suci Dalam Debu. Itulah dia. Bukan aku tak cinta. Cik, Alif. Macam-macam kau ni. Betul Ryan, Suci Dalam Debu. Ya, betul. Okey. Baik. Ah, Eh, p- ah, Hujan band. Ya, cinta kepada amat. Apa masalah kau ni, Naufal? Okey, baik. Soalan nombor 8. Maklumat berikut berkaitan dengan kewujudan lautan kawasan air masin. Kawasan tersebut meliputi apa? Okey, baik. Kawasan air laut, okey, meliputi 71%. 71% daripada keseluruhan bentuk muka bumi. So, 71%. Take note benda tu ya. Ini fakta-fakta yang penting yang kamu kena ingat. Baik. Soalan 9, apakah istilah yang sesuai? Okey. Digunakan dengan pernyataan berikut. Amar, Ryan dan juga Naufal. Korang berdua ni kenapa ni? Aku tengah seram ni. Apa hal masalahnya korang ni cinta-cinta ni?
Ah, Takut lah cikgu. tak. Kau jangan Dua macam-macam. lelaki. Fokus pada belajar. Ni Naufal dengan Namar, kalau kau buat macam ni lagi Kahwin, aku kahwin. tikam kan ni kan. Tak. Alif, jangan. Alif. Okay. Ya. Jangan. Jangan Naufal, Amar Ryan, aku sebat juga budak-budak ni kan. Okey. Baik. So, okey, jom kita tengok soalan nombor 9. Okey. Okey, so istilah yang sesuai digunakan untuk pernyataan berikut. Bahagian perairan laut yang menghala ke daratan, kawasannya dibatasi oleh daratan. So, ini kawasan apa? Baik. Jika kamu tak tahu, senang je. Kawasan dia seperti ini. Okey, kemudian di sini ada laut, kemudian dia masuk ke sini. Bibi cikgu, bibi. Teluk. So ini apa? Ini adalah teluk. Teluk dalam English dipanggil apa bay rasanya. Bay. Lebih. Bay, B-A-Y. Okay. Bay. Yes. Okay. B. B-A-Y. Okey. Okay. Baik. So, Bibi 9. pun geografi ke cikgu? Tak ada. Baik, tak apa. Okey. 10. Bilakah padang rumput dan savana terbentuk? Padang rumput dan savana terbentuk, kalau tak silap cikgu, pada zaman yang kedua. Betul tak? Ke zamannya? Ke zaman yang ketiga? Zaman kedua cikgu, betul. Zaman kedua. Iaitu zaman kedua, Maksud- zaman apa? Pleistocene. Pliocene. Ya, Pliocene. Kalau Alah. zaman dua, Pliocene. Ingatkan apa? Okay. So, pada rumput dan savana terbentuk pada zaman yang kedua, iaitu zaman Pliocene. Ingat dia susunan dia, zaman yang pertama Miocene, zaman kedua Pliocene, zaman ketiga Pleistocene, dan zaman yang keempat iaitu Holocene. Salah lagi cikgu saya. Lelah yang kau fokus. Ini main-main aja kan. Kau ni kalau cikgu kat depan kau ni memang cikgu rotan kau ni. Tak, bukan rotan. Cikgu akan kenakan hukuman yang paling berat untuk Naufal ni. Tahu hukuman dia apa? Okey. Betul Arif, betul Arif. Hukuman yang paling berat iaitu ikat kaki dan tangan dia, kemudian ambil bulu ayam, gosok dekat tapak kaki dia sampai dia nangis. Itu kejam tu. Itu memang kejam. Jadi, menangis-nangis kalau kena tu. Kan? Cikgu kena ke? Cikgu tahulah benda tu paling kejam kot. Ah, memanglah ketawa. Ketawa sampai nangis-nangis. Betul tak? Tak tahan. Ketawa sampai keluar air mata. Tak tahan. Okey. Baik. Okey. Baik. Soalan yang ke-11. Okey, kawasan berikut wujud di Amerika. Alamak, Amerika Syarikat lah pula. Okey, Grand Canyon. Grand Canyon wujud pada zaman bila? Holocene, Miocene, Pliocene atau Pleistocene? Tu, Pliocene. Dia zaman yang kedua juga, betul? Betul. Kalau Grand Canyon zaman yang kedua. Zaman kedua ialah Pliocene. So, jawapan dia adalah C. Zaman Pliocene. Okey. Baik. Soalan 12. Bagaimanakah suhu dunia antara 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu? Baik. Kalau 23 juta hingga 5 juta tahun dahulu, ini zaman apa guys? Zaman yang first. Zaman yang first. Zaman first zaman apa? Miocene. Ya, Miocene. Zaman Miocene. So, kalau zaman Miocene, maka dia adalah panas dan kering. Panas dan kering. Baik. Macam mana nak ingat ni? Mak pukul PlayStation Hasan. Okey. Macam mana? Okey, cikgu bagi tips ni. Macam mana nak tahu dia punya penyejukan tu, cikgu? Okey, let me tell you. Let me tell you. Okey, like this. Dia macam ni. Baik. So, let's say cikgu buat satu graf. Okey, graf tu macam ni. Dan kemudian graf ni macam ni. Okey. Okey, so kemudian, okey, jika kita lihat,
Okey, kita katakanlah yang ini suhu, suhu, iaitu kita kata okey di sini. Okey, kita kata suhu ini katakan di sini adalah normal adalah let's say lah 28 darjah Celsius. Tetapi sampai kat sini, okey, dia makin turun ini makin turun. Okey, iaitu katakanlah 0 darjah Celsius. Kemudian dekat atas ni pula dia negatif, okey, 15 darjah Celsius. Kemudian sini pula dia negatif lagi, negatif 20 darjah Celsius. So let's say dia negatif. Baik. So kita bahagikan kepada iaitu Miosen, Miosen, kemudian juga tidur, pergi tidur. Pliocene, Tu 28 ya, cikgu. ya 28. Kemudian Pleistocene. Naufal, tengok sini. Kau kena faham kan? Kau tak faham, kau pula fail. Cakap kau fail. Tengok sini. Holocene. Baik. So, jika kamu lihat di sini, macam mana kita nak tahu dia punya graf sejuk tu? Dia macam ni. Baik. So, sebenarnya, pada zaman Miocene, dia panas dan kering. Tapi bila start Pliocene, dia mulai sejuk. Mulai sejuk sampai Pleistocene. Kemudian bila start masuk Holocene, dia dah mula berlaku glasier dan kecairan. Nampak tak? Ini dia punya graf kesejukan. Maknanya Miocene ni masih dalam suasana yang panas lagi. Miocene panas dan kering lagi. Miocene panas dan kering, Pliocene dia start sejuk, Pleistocene pun sejuk, Holocene baru dia mencair kembali. Itu kalau kamu nak faham. Sekarang faham? Sekarang faham Okey, baik. So bermakna di sini, zaman Miocene adalah zaman di mana masih lagi dalam panas dan kering. So nombor 12 adalah B. Baik. So nombor 13. Okey, teori Milankovitch telah diperkenalkan oleh saya punya buku baling di sini. Okey, teori Milankovitch telah diperkenalkan oleh Milutin Milankovitch. Kandungan teori tersebut adalah berkaitan dengan kesan apa guys? Kesan pusingan bulan, kesan pusingan bumi, kesan pemanasan air batu ataupun kesan pengeringan air laut. Yang ini ada dalam buku teks Sejarah Tingkatan 1 bab 2. Okey, iaitu yang mana? Cuba tengok. Cuba tengok. Okey, iaitu cuba tengok kesan tu. Apa jawapan dia? Cikgu, C. Kesan pemanasan air batu. Betul? Iaitu pengglasiran. Ya ke? Betul. Ya ke? Ustaz 31, cikgu. Ah, dia bukan cerita tentang bulan tu ke? Tentang bumi Ya. yang berputar semua tu. Berkaitan dengan Ah, pusingan bumi. Dia sebenarnya Bumi kesan keliling pusingan bumi di mana bumi dia berputar, berputar mengelilingi matahari. Kan? So bila dia berputar tu makin dekat kat situ kan, maknanya dia semakin mencair. Macam itulah. Kesan pusingan bumi. So 13 jawapan dia adalah B. Itu B. Baik. Soalan 14. Pernyataan berikut berkaitan dengan proses pengglasiran. Okey. Apa itu pengglasiran? Pengglasiran bermaksud proses kecairan. cairan ais. Ya, kecairan Air batu. air batu. Bagus. Air batu. Okey. So, ianya adalah sebanyak. Proses tersebut berlaku sebanyak 11 kali. Yes, betul Iman. Betul juga Nadra. 11 kali. Okey. Okey. Baik. Soalan 15. Okey, sebelum itu, cikgu tahu ramai yang mungkin akan kata, cikgu, kenapa soalan-soalan ni macam saya tak pernah jumpa? Bukan tak pernah jumpa, tapi kita dah lupa. Betul tak? Ramai yang dah lupa. Betul, Ryan? Cikgu, bukan dah lupa. Ah, Cuma tak pernah ambil tahu. bukan tak pernah ambil tahu.
Bukan dah lupa, tapi tak ingat. Tak ingat. Gitu. Tak Ah, ingat. baru Ah. boleh tu. Ah. Okey. Cikgu, jawapan untuk 15 adalah B. Kat 15 ada apa? Adalah B. 15 punya jawapan adalah B. Adalah B. Dia kata B. Ah, Dia kata B. B. Okey, Maksudnya jom yang kita. kedua. Penghijrahan manusia. Apa itu sejarah dah? Itulah kau, Riana. Penghijrahan manusia ke Australia berlaku sekitar 50,000 tahun yang lalu. Bilakah penghijrahan tersebut berlaku? Iaitu pada zaman Pleistocene. Semasa permulaan zaman air batu. Betul? Penghijrahan manusia ke Australia. Kau Ah, Pleistocene ke tu? ke bukan Pleistocene ke? Lah. Pleistocene lah tu. Tahu sebab apa Pleistocene? Sebab Kau tengok dia Pleistocene kan tak. 25 sampai 10,000 tahun. Ya, sebab kita tengok ni. Ni, Garis 50,000 tahun. Kalau 50,000 tahun, bermakna hingga ke 10,000 tahun, hingga ke 10,000 tahun. So, ini adalah zaman yang ketiga. Zaman ketiga zaman apa? Pleistocene. 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 Okey. Jadi, jawapannya adalah D. Betul? Yes. Okey. So, itu yang kita kena faham. Okey. Baik. Jika kita lihat soalan 15 di soalan 16. Okey, raja berikut berkaitan dengan peristiwa yang berlaku pada zaman air batu, zaman X. Manusia mengetahui cara mendapatkan makanan. Ini dua je. Okey, cara mendapatkan makanan sama ada Pleistocene ataupun juga Holocene. Masa tu. Bukan B, Syasha. cikgu, B. Iaitu, so kalau kita lihat bagaimanakah makanan diperolehi dengan cara melalui Buru-buru. perburuan. Anda tahu tak apa itu perburuan? Perburuan tu maksudnya Dibunuh, dimakan. maksudnya dalam bahasa Inggeris dipanggil hunting. Hunting. Buru Hunting. haiwan. Ya memburu haiwan lah. Jadi makanan. Memburu binatang. So hunting for food. Okey, contohnya macam kalau kita lihat Ryan selalu memburu makanan-makanan yang viral. Kan sebab sedap. Tu contoh Ikut bajet memburu. tu. Ikut bajet, ikut bajet. Ikut bajet. Oh, okey, ikut bajet. Okey, baik. Okey. Baik. So memburu, perburuan. Okey. 17. Tulisan yang terawal sekali dihasilkan oleh manusia iaitu tulisan tulisan cuneiform. Jawapannya A, cuneiform. Dalam mesin Cuneiform tu ni aku nampak cikgu. bukan kunafah. Cikgu, Cuneiform. 16 apa? 16 adalah B. Okey. Tulisan cuneiform ni adalah tulisan yang berbentuk pepaku. Dia macam tu. Tulisan berbentuk pepaku. So dia bentuk macam tajam-tajam sikit lah. Itu tulisan cuneiform. Baik. Soalan yang ke-18. Okey. Hidupan berikut boleh ditemui semasa zaman air batu, trilobite dan juga Eurypteras. So, bilakah tempoh masa kewujudan hidupan tersebut? Ini awal ni. Ini yang awal ni. Okey. Iaitu, okey. Berapa ratus juta? Ini mesin ni. Ini mesti 500 juta tahun lalu. Boleh diterima? Boleh, boleh. Jap. Adakah so kita ada ahli-ahli kajian kat sini yang boleh memberikan kajian dia, iaitu berapa ratus tahun ni. Apa nama binatang tadi tu? Trilobite dan juga Eurypteras. Ini sebenarnya kalau kamu tengok buku dia peringkat awal. Boleh diterima cikgu. Okey. So 500 juta tahun dia peringkat awal, dia bentuk-bentuk macam ameba sikit. Okey. Baik. 19. Ahli sains berpendapat bahawa peningkatan suhu bumi berlaku pada setiap 50 tahun. Berapakah jumlah peningkatan tersebut? Iaitu sebanyak berapa Celsius dah peningkatan setiap 5 tahun? Adakah 6 darjah, 7 darjah, 8 darjah atau 9 darjah Celsius peningkatan suhu bumi?
Okey. So, jawapannya apa? Jawapannya adalah 9 darjah Celsius. Are you sure? Ya. Yeah. All seven. So, siapa-siapa yang ada buku nota cikgu boleh tengok. Berapakah jawapan dia? Peningkatan suhu bumi berlaku setiap 50 tahun. Berapakah jumlah peningkatan suhu tersebut? Okey, ya itu jawapannya adalah ah 9. 9. Are you sure? Dua-dua kelas lain. Okey. Iaitu 3 3 darjah. 3 darjah Celsius. Entah. Okey. Baik. Cuba bacakan untuk cikgu. Berapa darjah Celsius, Naufal? Berapa darjah Celsius? Peningkatan tu. 9. I found it. Nuriman kata. 9. Di muka surat berapa tu? Nuriman, kita nak tengok macam mana kamu alert tak tentang buku teks kamu. Okay. Sekurang-kurangnya 9. Sekurang-kurangnya 9. Page 34. Page 34. Have you found it? Naufal, mana buku teks kau? Naufal? Buka apa tu? Okey Kisha. Kau buka apa tu Naufal? Buka game. Ah, ah, Saya Memang dia. menzahirkan sebab ini. okey. So, confirm jawapannya apa? 9, betul? Ada Ah, kekurangan. Public execution. Okey, jawapannya 9. Are you sure? Betul? Betul. Okey, ya betul. Okey, so jawapannya adalah D, iaitu 9 darjah Celsius. Okey, baik. Dan juga soalan 20. Haiwan-haiwan berikut wujud pada zaman air batu, mammoth berbulu, badak, singa. Okey, apakah kawasan yang menjadi tumpuan haiwan tersebut? Iaitu kawasan Tanah Pamah. Betul? Ya, kawasan Tanah Pamah. Okey, baik. Habis. Okey, untuk soalan 20 soalan daripada zaman air batu. Okey, jom kita tengok soalan-soalan bagi nak jawab tak ni soalan-soalan ni? Nak jawab tak soalan-soalan ni? No Boleh. please. Apalah no please Ariana. Kita kena jawab lah sama-sama. Cikgu, Ah, bantahan itu adalah perintah. Badan itu adalah perintah. Bantahan itu adalah perintah. Oh, cik, cik, Dia cik. tak nak. Kita buat. Okey. Baik. Senaraikan 3 ciri. Okey. Jom, jom, jom. Kita buat sama-sama. Senaraikan 3 ciri. Baik Syashi ni. Nanti kita akan tengok kalau sempat ya. Baik. 20 apa? 20 jawapannya adalah C. Tanah Pamah. Trauma. Tak apa Ariana. Main sini cikgu ajar. Main sini cikgu ajar. Macam mana cara nak jawab. Jom. Baik. Senaraikan 3 ciri zaman Holosen. Baik. Macam mana kita nak ingat zaman Holosen? Iaitu zaman Holosen adalah zaman yang keempat, yang terakhir, yang masih lagi berlaku sampai sekarang. Baik. So, apa yang kamu ingat tentang zaman Holosen ini? Bermula pada 10,000 tahun dahulu. Ya, itu yang pertama. Okey. Bermula kira-kira 10,000 tahun dahulu. Sehingga bila? Sehingga kini. Maknanya sehingga sekarang. Itu. Tapi yang paling penting, okey, bagaimana dengan suhu? Suhu pada zaman Holosen ini iaitu Memanas. suhu semakin Meningkat. meningkat. Yes. Suhu semakin meningkat. So, bila suhu semakin meningkat, berlaku Pengglasiran. berlaku pengglasiran atau kecairan air batu. Dah cukup. Itu je. Itu saja. Bukan susah pun. Okey. Baik. Cikgu wait. Nak salin. Tak apa, tak apa, tak apa. Sementara kamu salin, cikgu nak buat yang bawah. Okey. Baik.
So, kita lihat soalan B. Okey, done. Baik. Yang ini yang cikgu nak ajar. Iaitu, soalan ni biasanya dipanggil, okey, soalan-soalan yang dikatakan, soalan kebat. Yang Apa? ini kena tulis ayat ke cikgu? Ya, betul. Soalan kebat ni maksudnya adalah soalan kemahiran berfikir aras tinggi. Maknanya kamu kena berikan pendapat kamu pada masa sekarang. Okey. Kenapa ada dua, cikgu? Kenapa ada dua? Tu peranan manusia. Okey. Dua kebat. Tak apa, tak apa. Tak apa. Yang penting kita jawab je. Okey. Mengapakah, okey, take note mengapakah pemanasan global ataupun dipanggil global warming semakin serius, getting serious pada masa kini. Maknanya nowadays. That was 4K bahts. Yeah, okay. Baik. So, bila kamu tengok, global warming, pemanasan global. Kemudian kamu tengok berapa markah? 3 markah. So, bila 3 Tiga fakta. markah, bermakna kamu boleh berikan 3 fakta. Baik, apakah fakta yang kamu boleh beri? So, kamu sketch. Cikgu suggest kamu sketch. No, 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 Ryan. Itu kesan tau. Paras air meningkat, itu kesan. Soalan dia the reason why. Mengapa? Jangan silap jawapan. Soalan mengapa? Mengapa means dia kena cari faktor ataupun faktor. Sebab-sebab pemanasan global pada masa kini. So, kamu boleh bagi tahu banyak. So, fakta yang pertama, contohnya berlaku pembakaran hutan. Yes, pembakaran hutan. Okey. Kemudian fakta yang kedua, apa lagi? Okey. Selain daripada pembakaran hutan, iaitu ya, pembakaran. Pembakaran bahan api. Okey, bahan api untuk apa? Untuk kenderaan, betul? Untuk kenderaan tu. So, itu juga menyebabkan pemanasan global. Okey. Dan juga kita boleh tambah lagi iaitu, okey, kenapa dia panas sebenarnya? Iaitu peningkatan karbon. Karbon apa, guys? Karbon dioksida. Betul? Okey. Karbon dioksida. Ya. Okey. Okey, di udara, di atmosfera. Itu je. Baik. So, bila kamu dah dapat macam ni, dah dapat 3, so, kamu dah sure, ini ada 3 markah. So, dapat 3. So, kamu terus buat ayat jawapan. Kan? Kalau tulis penerbangan pokok boleh. Boleh juga. Penerbangan pokok pun boleh. Kisah. So, kamu terus buat ayat. Okey? Buat ayat macam mana? Ambil daripada ayat soalan. Pemanasan global semakin serius pada masa kini kerana. Macam tu. Okey, ambil daripada ayat soalan. Pemanasan global semakin serius. Mana pula ni? Melompat pula dia. Baik, pemanasan global semakin serius. Ambil semua, guys. Guys, ambil ya. Tolong ambil. Sebab ini, untuk memberikan kamu cara-cara menjawab soalan. Okey. So, pemanasan global semakin serius pada masa kini kerana kerana okey, aktiviti. So, kita masukkan aktiviti kan? Aktiviti pembakaran hutan. Okey. Yang dilakukan oleh siapa? Kan oleh manusia. Titik. Cukup. Setiap satu fakta buat satu ayat je. Kerana aktiviti pembakaran hutan yang dilakukan oleh manusia. Titik. Kemudian, masukkan penanda wacana. Selain itu, okey, pembakaran hutan. Pembakaran hutan pula. Pembakaran. Fakta yang kedua, pembakaran bahan Bahan api api. untuk kenderaan menyebabkan peningkatan. Kita boleh sambung kepada fakta yang ketiga.
peningkatan karbon dioksida. Dioksida, okey, di atmosfera. Okey. Kemudian kita sambung buat yang satu lagi. Hal ini menyebabkan pemanasan global. Titik. Dah. Cukup 3 markah. Very simple. Nampak tak? Very simple sebenarnya. Tak susah pun sebenarnya. Okey. Cuma yang penting ialah kamu kena tahu bagaimana untuk membina ayat jawapannya. Tangan dan lenguh, Nadra, ini baru sejarah. Nanti kalau BM lagi banyak tangan dan lenguh. Itu memang normal. Normal untuk sekolah menengah menulis karangan is normal. Dah exam BM Kisha. Macam mana boleh jawab ke? Boleh jawab BM I buat karangan like I'm writing my whole life. Kan? Tak ada apa kan? Boleh lah. But it's okay. It's good sebenarnya. Kan? Nur Iman. Okay. Susah sebenarnya okey, dengar sini okey, iaitu sebenarnya amatlah rugi kalau kamu sendiri orang Melayu tapi kamu tak boleh skor dalam BM. Memalukan je. Jadi kena practice more. Okey, kena practice more. Okey. Baik. Okey, tak apa. Jom kita lihat. Okey, soalan yang ini. Ini pun kebat Jom kita tengok. Ini pun soalan kebat. Baik, iaitu okey. Ya. Cikgu sekejap. Okey. Is paper 2 pemahaman or is it paper 1? Pemahaman. Ada pemahaman. Okey. Okey, baik. Kita pergi kepada soalan yang okey, ya paper 2 sekarang kan. Okey, baik. So, jom kita lihat. Pada pendapat anda. Okey. Pada pendapat anda okey, apakah peranan manusia untuk mengurangkan pemanasan global? So, maknanya apakah your function? Jangan Narena. Baik. So, macam mana nak buat ini? Okey, guys, tengok Mencegah pembakaran hutan. Sebelum kita nak jawab, kita akan tengok 4 markah. Berapa? 4 markah kan? So, kalau 4 markah, macam Dua mana fakta nak dua buat? harian. Ya, paling best kita boleh buat What is 2 fakta Oh. dan 2 Huraian. huraian. Okay. Cikgu. Ya, Huraian dia macam explanation. okay. Sebab. Ya, contohnya, contoh kita tengok, apakah peranan manusia untuk kurangkan pemanasan global? How? Yang first, cuba beri cadangan. Okay. Macam mana kalau kita mencegah pembakaran hutan? So pertama iaitu dengan, so ada yang kata untuk, mencegah. So kita boleh ambil, kita ambil je apa yang kamu ingat. Mencegah pembakaran hutan. Pembakaran hutan. Tetapi kalau nak mencegah pembakaran hutan, kita kena bagi tahu. Iaitu how. Dengan Ah, dengan pertolongan pihak ah. berkuasa. Maknanya di sini, so maknanya apa? Mencegah pembakaran hutan dengan cara apa? Iaitu pihak berkuasa. Maknanya pihak berkuasa perlu untuk apa? Perlu Menguasai. menguatkuasakan. Menguatkuasakan, undang-undang. Untuk apa? Untuk menangkap. Pihak yang menangkap pihak yang melakukan pembakaran terbuka. Pembakaran terbuka. So itu huraian. Menambah hutan simpan. Pun boleh juga. Baik. So fakta yang kedua iaitu mungkin kita boleh ambil Kisha punya point iaitu menambah bilangan
Pokok. Kawasan. Kawasan hutan simpan. Yang mana siapa yang boleh isytihar kawasan hutan simpan ini? Iaitu siapa? Kerajaan. Kerajaan. Maknanya kita boleh explain. So, kerajaan harus menambah, menambah, kawasan hutan, simpan supaya apa? Supaya terpelihara. Tahu terpelihara? Tahu. Supaya terpelihara daripada aktiviti penebangan, penebangan pokok. Betul? Betul. Itu cara dia. Maknanya, huraian datang daripada fakta. Huraian datang daripada fakta. So, ini sangat penting. Ya. Huraian datang daripada fakta. So, kalau macam ni, bagaimana cara untuk kita buat ayat jawapan? Okey. Bila kita nak buat ayat jawapan, okey, kita buat kat bawah ni. Baik. So, kita mulakan dengan ayat jawapan pada pendapat saya. Ya, kena ambil ni. Bila soalan pada pendapat anda, kita kena tulis pada pendapat saya. Um, Gio ada soalan macam ni tak? Well, ada rasanya. Ada juga. Boleh gunakan teknik ni untuk di geografi, boleh juga. Baik. Pada pendapat saya. Okey. So, pada pendapat saya, peranan manusia, untuk mengurangkan, mengurangkan pemanasan global. Pemanasan global, tak perlu jarak 2 jari, tak perlu. Okey. Pada pendapat saya, peranan manusia untuk mengurangkan pemanasan global ialah, ialah dengan mencegah pembakaran hutan. Pembakaran hutan, titik. Kemudian, so kita boleh sambung huraian dia. Pihak berkuasa perlu, tak perlu. Pihak berkuasa perlu menguat. Kita buat kat bawah. Perlu menguatkuasakan undang-undang. Untuk, untuk, menangkap pihak yang melakukan, melakukan pembakaran terbuka. Melakukan pembakaran terbuka. Titik. Baik. Itu fakta pertama, huraian pertama. Bila kita nak masuk fakta kedua, jangan sambung dekat situ, kamu sambung kat bawah dan kamu jarakkan sedikit dan kemudian kamu mulakan dengan penanda wacana selain itu. Selain itu, so, kerajaan harus menambah, menambah bilangan kawasan hutan. Mana pula dia pergi? Kawasan, kawasan hutan simpan. Hutan simpan. Supaya terpelihara daripada aktiviti penebangan pokok. Titik. Dah. Cara harap. Dah. Ya, secara haram. Ya, penebangan pokok secara haram pun boleh juga. Secara haram. Titik. So, kena jarak 2 jari ke sekarang? Tak perlu. Dia just nampak space saja cukup. Nampak ada space sikit kat situ, pun sudah cukup. Yang ada space kat sini kan. Tak perlu kamu nak kira 2 jari, tak perlu. Tapi biar ada space. Sekejap cikgu nak salin. Silakan. Okey. Baik. So, inilah dia. Iaitu 4 markah. Macam mana boleh dapat 4 markah?
Okey, iaitu dua fakta. So, satu fakta kat sini, satu huraian kat sini, satu fakta kat sini dan huraian. Ya, sila, sila, sila. Nak salin, silakan nak salin. Baik. So, since ramai yang kurang mahir dalam BM, cikgu nak cuba bantulah sekejap. Macam mana nak buat BM ni cikgu, karangan ni? Okay. Sebab tadi Ariana kata kena buat karangan yang 180 patah perkataan. Okay, 180 patah perkataan. Macam mana nak buat ya? Baik. Actually, yes. Yeah. Macam mana nak buat 180 patah perkataan? Okey. Baik. Cikgu akan revealkan tips dia. Sebab cikgu dulu, untuk pengetahuan kamu, cikgu bukan sekadar mengajar sejarah dan juga mengajar geografi. Cikgu juga pernah mengajar matematik dan juga pernah mengajar BM. Ya, BM. Okey. Dan juga cikgu juga pernah mengajar tentang pendidikan Islam. Dan juga cikgu pernah ajar ekonomi, perdagangan, perniagaan. So, memang cikgu mahir dalam banyak subjeknya. To write karangan for UPSA, but I don't know. Okay. To open maths tuition. No. Should I trust my teacher or not? I don't know. I don't think so. Cikgu ambil aliran apa? Sebenarnya untuk pengetahuan kamu, cikgu ni sebenarnya adalah dulu, cikgu grad dalam bidang perniagaan. Dalam bidang perniagaan ya sebenarnya. Namun cikgu sejak tahun 2001 ada kajian pelajar. Ya, ada. Login and other topics. Is the worst. He just give activities and doesn't teach. Kat mana cikgu? Actually cikgu mengajar daripada tahun 2001. First cikgu ajar apa tahu? Cikgu ajar English. Cikgu ajar English untuk standard 4, 5, 6. Yes, cikgu ajar English. Yes. Kemudian barulah start cikgu mengajar. Barulah ajar maths. Dekat mana? Kat Subanjaya. Kat Subanjaya. Ya, kemudian barulah cikgu ajar maths, kemudian barulah ajar BM, kemudian barulah ajar geografi, sejarah dan lain-lain. So, dalam banyak-banyak subjek tu, cikgu memilih sejarah sebagai my main subjek. Ingat yang cikgu satu boleh? Apa dia? Pelajaran apa paling cikgu gemar mengajar? Pelajaran apa yang paling? Cikgu gemar mengajar. Oh, sejarah. 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 Sejarah memang paling best. Sebab sejarah dia banyak fakta dan juga banyak cerita yang menyeronokkan. Kalau maths ni sebenarnya untuk menyelesaikan problems. So, itu the issue dia lah. Macam mana nak selesaikan masalah. Itu. Jadi, thank you Ariana. Okey, baik. So, bagaimana untuk kita buat karangan, karangan BM. Dah siap Dah siap, cikgu nak tutup. Kita akan bincangkan tentang BM sikit lah, sekejap Baik. So, kalau dah siap, sekarang masalah kita juga kan? Masalah kita juga kan? Ya, betul. My favorite subject is math. Yeah, for real. Thank you, Kisha. So, sejarah boleh selesaikan masalah kita juga kan? Ya, betul. Betul. Sejarah sebenarnya banyak boleh menyelesaikan masalah kita. But let's first meet cikgu. Your brother, pernah datang physical class, my physical class. Dah siap semua Alif, dah siap Alif? Baik. Arif. Arif dah siap Arif? Baik. Wait. Okey. Baik. So sekarang cikgu bagi tips. Macam mana nak buat karangan? Apa, where do you know? Apa benda ni? Where benda ni? Buat physical class. Physical class tu masa cikgu back to 2019.
2020, 2015, 2020. Yes, physical class di Shah Alam. Physical class di Shah Alam. Sekolah. No, di center. Dia orang panggil cikgu untuk seminar. Buatlah like campaign. Nanti. Okey, okey, okey. Okey. Ni isu dia. Baik, Ariana. Ya, betul Nadra. Abang kamu pernah pergi. Okey. So, kita nak tahu. Okey, kalau kamu buat BM, ada satu soalan karangan, okey, iaitu 180 patah perkataan. Ataupun dia punya soalan arahan dia macam mana? Lebih daripada 180 ke atau kurang? Lebih daripada 180, betul? Baik. So, dia sebenarnya begini. Okay, let's say lah yang kurang the first one. Okay, baik. So, dia macam ni. Baik. Sebenarnya, cikgu nak tanya kamu. Okay, dia punya matematik dia macam ni. Satu ayat berapa patah perkataan yang biasa kamu buat? Satu ayat berapa patah perkataan? Plus. 7. Nah, okay. Biasanya di antara, normally I do 7. Ya, di antara 7 hingga 10 patah perkataan. Betul? Okay, 10 patah perkataan. Betul? Sometimes 12. Okay. Ya, 7 hingga 10 patah perkataan lah. Okay, baik. So, let's say lah kita ambil for somehow 20. No, biasanya yang pendek-pendek kita kira. Baik. Let's say lah kalau kita katakan satu ayat, okay, satu ayat, let's say lah 10 patah perkataan. 10 patah perkataan. Bermakna, kalau kita nak buat, okay, kalau kita nak buat 100, more than 180 patah perkataan, bermakna berapa ayat, guys? Berapa ayat yang kamu kena buat? 18 ayat. Ya, betul. Pandai, Nur Iman. 18 ayat. So, kalau 18 ayat, kan? Kalau 18 ayat je. Okey. Dan karangan, kebiasaannya dia mesti ada. Okey. Ya, dia ada 18 ayat je. Okey. So, dia mesti ada apa? Dia mesti ada 3 perkara dalam setiap karangan. Iaitu dia mesti ada pendahuluan, kemudian juga isi, ya, dan juga penutup. Ya, penutup. 6 ayat satu perenggan. Nah, nanti. Penutup. Baik. Biasanya pendahuluan ini menjadi satu perenggan, betul tak? Dan penutup satu perenggan, betul? Okey, baik. So, let's say lah pendahuluan ni kamu buat 3 ayat. Dan penutup pula kamu buat 3 ayat. Maka, kalau 18 tolak 3 tolak 3. Bermakna berapa? So, 3, 6. 18 tolak 6 tinggal 12 ayat. Okey. 12 ayat. Bermakna 12 ayat kat sini. Ini. Nah, jap. Ini contoh. Doriman, ini contoh. So, 12 ayat. Baik. Biasanya untuk isi berapa perenggan, guys? Berapa perenggan untuk isi? 3 ke 4. 3 ke 4. Let's say lah 4. Kita ada 1. Kemudian kita ada 2. Okey, 2. Kemudian kita ada 3. Dan juga kita ada 4. Baik, daripada 12 ayat tu, berapa ayat yang kamu kena buat? Bermakna berapa, guys? Okey, sini 16. maknanya 3 ayat. Betul? 3. Okey, kemudian 3 ayat lagi kat sini. Okey. Okey, 3 ayat. Dan juga satu lagi 3 ayat. So, nampak tak? 3 ayat boleh tak? 12 ayat jadinya. 12 ayat. 12 ayat jadinya. So, total isi 12 ayat. 12 ayat. Betul? Okay. So, bila 12 ayat campur dengan 3 ni, campur dengan 3 penutup. So, total berapa? 18 ayat kan? So, kalau 18 ayat, boleh tak buat capai 180 patah perkataan? Boleh. Nampak tak? Okay. That's one.
Nampak tak? Baik. Nampak sangat. Nampak sangat. Baik. Cikgu, masalahnya 3 ayat ni macam mana nak buat? Baik. Setiap ayat mesti ada satu fakta, okey, dan satu huraian. Satu contoh. Kalau boleh. Okey. Kenapa tak ajar hari tu? Tak tanya? Okeylah. Okey, based on yang ini exam dah lepas. Okey, based on yang ini. Cikgu nak tanya kamu. Okey, beri satu tajuk. Apa yang tajuk kita nak buat? BM. Gotong royong. Sehat. Apa dia? Melayu. Gaya hidup Gotong sehat. royong. Ah, Percutian ni tak? Gaya hidup sehat. Gaya hidup sehat. Alah. Bagus je Ah, tak kita sangka tak tahu. okey, okey, okey. Okey, tak, sebelum itu, kesihatan dan kebersihan. Okeylah, kita ambil. Okey, kita ambil gaya hidup sihat tadi. Okey, tapi perkemahan badan beruniform. Okey, saya keluar gotong royong. Macam-macam kau orang ni. Baik, gotong royong. Baik, kita lihat di sini, soalan banyak jenis. Gotong royong, okey, gaya hidup sihat ataupun je perkemahan. Okey, untuk karangan, okey, ini korang tengok okey, kalau gaya hidup, okey, kalau gaya hidup itu okey, dia berasaskan kepada faktor-faktor. Betul? Faktor-faktor, kemudian juga mungkin kebaikan gaya hidup. Okey, kemudian juga mungkin banyak lagi. Ini adalah karangan berfakta. Karangan ini karangan berfakta. Kalau karangan berfakta, bagi fakta, huraian dan contoh. Itu. Tapi kalau karangan contohnya macam perkemahan perkemahan, okey, ataupun juga karangan gotong Percutian. royong. Gotong royong, yes, ataupun percutian kan. Bermakna ini adalah karangan bercerita. Catatan boleh tak? Ataupun catatan, boleh. Ataupun catatan. Beza tau. Untuk cerita atau catatan, ini mesti apa tahu? Ikut kronologi. Maknanya kena ikut susun atur acara. Susun atur peristiwa. Okey, kami bermula daripada rumah, kami berkumpul di rumah, kemaskan barang semua dan kami menaiki kenderaan pada pukul 8.50 pagi. Kemudian kenderaan itu, bapa saya memandu sehinggalah ke sampai tempat itu. Perjalanan mengambil masa 2 jam 30 minit. Itu bercerita. So, perkemahan, gotong royong, percutian, itu semua adalah kaedah bercerita. So, dia kena ikut kronologi. Maknanya ikut susun atau peristiwa. Tapi kalau macam gaya hidup, ini adalah karangan berfakta. Faham? Okay. Baik. So, kalau katakan gaya hidup, okay, let's say kalau katakan gaya hidup, okay, gaya hidup, apakah, okay, mula-mula pendahuluan. Okay. So, apa yang kita nak buat? Is it also boring? No idea. Okay. Baik. Uh, katakan gaya hidup, the best thing is cara untuk memulakan pendahuluan. Apakah pendahuluan yang paling best? Pendahuluan yang paling best ialah kamu berikan definisi. Contoh, apa itu gotong royong? Nampak? Oh, Gotong royong ialah apa? gotong royong ialah Ah, proses menceriakan sesuatu kawasan. Okey, bukan. Sebenarnya gotong royong adalah aktiviti yang dilakukan secara bersama-sama. Tu gotong royong. Okey, pada 14 Ogos 2025. Itu karangan bercerita, Ariana. Ya, memupuk semangat kerjasama je. Okey. Kalau tulis karangan cerita untuk gotong royong tak ikut gambar diberikan, tak apa ke? Tak ada masalah pun sebenarnya. Tak ada masalah. So, itu dalam bentuk karangan. Okey. Baik. So, itu perkemahan, gotong royong, percutian. So, apa yang kita kena buat? Okey. Pendahuluan.
Okey, antara mula-mula, okey, contoh-contoh pendahuluan yang terbaik pendahuluan yang paling best antaranya adalah contohnya okey, berikan definisi. Berikan definisi. Ya betul. Beri maksud. Ia beri maksud. Maksudnya contohnya macam apa? Gotong royong Gotong royong. Bermaksud macam tu. Bermaksud okey melakukan aktiviti okey bersama-sama. Okey untuk tujuan kemasyarakatan. Untuk sosial lah. Untuk tujuan kemasyarakatan. Cuma macam tu. Gotong royong bermaksud melakukan aktiviti bersama-sama untuk tujuan kemasyarakatan. Itu satu. Okey. Aktiviti ini dijalankan biasanya dijalankan. Biasanya dijalankan di peringkat sekolah. Kemudian juga di peringkat apa? Di peringkat Masyarakat. ya, Di peringkat okey, kampung. peringkat kampung, okey, dan juga Taman peringkat dekat taman. negeri. Oh, Dan boleh juga dan taman perumahan pun boleh juga. Peringkat negeri pun boleh. Boleh, tak ada masalah. Okey, dah 2 ayat dah. Kemudian kamu nak cerita apa? Okey, iaitu kalau katakan kamu nak buat apakah soalan dia kan? Apakah kebaikan gotong royong? So kamu masukkanlah. Terdapat banyak okey, terdapat banyak kebaikan okey, aktiviti bergotong royong. Titik. Dah, tutup. Tutup itu pendahuluan. Itu pendahuluan. Kemudian masuk kepada isi. Isi dia. Salah satu kebaikan gotong royong okey adalah dan masuk kepada fakta yang pertama. Nampak tak? Nampak tak bahawa sebenarnya senang tak nak buat pendahuluan? Senang. Nampak tak ni? Nak buat pendahuluan kan senang. Ya. Tak. Sebenarnya senang kalau kamu rajin buat. Ah, Kalau buat karangan cerita boleh pakai definisi. Cikgu jawab mesti A paper tu. Okey. Kalau karangan bercerita, okey, contohnya perkemahan. Boleh tak pakai definisi? Tak boleh. Okey, tak boleh. Okey, kalau jadi kata lain. dia lain, dia jadi lain. Okey, contohnya okey, contohnya kita lihat. Okey, contohnya karangan perkemahan. Okey, iaitu pada kena bercerita Okey, kena spesifikkan. Ini rekaan. Rekaan je. Okey, pada Ahad yang lalu, pada Ahad yang lalu saya telah menyertai perkemahan. Okey, yang dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah. Okey, pusat ataupun PBSM, okey, sekolah saya. Sekolah saya. Titik. Ya macam tu. Tu. Pada hari yang lalu saya telah menyertai perkhemahan yang dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah sekolah saya. Okey, perkhemahan ini bertujuan untuk okey. Contoh mengeratkan silaturahim. Okey, dalam kalangan anggota anggota PBSM ataupun anggota Persatuan Bulan Sabit Merah. Titik. Baik. So, mesti ada yang tanya, cikgu, takkanlah saya nak tulis sepanjang-panjang karangan untuk Persatuan Bulan Sabit Merah, Persatuan Bulan Sabit Merah. Panjanglah cikgu. Ada cara lain tak? Siapa tahu apa cara dia? Siapa tahu apa cara dia? Tahu tak apa cara dia? Okey. Tak tahu. Okey, cara dia macam ni. Cikgu reveal Cikgu reveal. Cara dia begini. Pada ayat yang pertama pada ayat yang mula-mula yang ada
Persatuan Bulan Sabit Merah tu, kamu kena tulis, okey, oleh Persatuan Bulan Sabit Merah, kamu buat kurungan PBSM. Kemudian sekolah saya. Selepas itu, bila kamu buat ayat kedua dan seterusnya, kamu dah boleh guna short form terus. Nampak tak? Itu tips dia. Ya, betul. Betul. Maknanya pada ayat yang pertama kena buat nama penuh dulu, kemudian ada short form PBSM. Okey, okey lah, katakanlah badan bulan sabit merah M apa? BSMM tu apa? Bulan sabit merah Malaysia. Okey lah. I think bulan sabit merah Malaysia. Okey, BBSM sama juga. Sama juga. Okey, so bila ayat pertama kamu buat short form PBSM, maka ayat seterusnya dah boleh terus guna short form dah. Senang lah. Ya, dah senang dah. Tak payah nak tulis balik Persatuan Bulan Sabit Merah, Persatuan Bulan Sabit Merah. Tak payah dah. Serabut. Dan seterusnya ni, kalau dalam ayat isi ke karangan apa penutup ke kan, ya, the whole karangan boleh guna PBSM. Jika kamu dah mulakan ayat macam ni. Make sure kamu dah guna ayat itu, maknanya dah bagi full name dulu kat sini, ayat pertama, dan the rest kamu boleh buat PBSM. Kalau kamu tak bagi yang ini, so tak boleh. Faham? Itu cheat code dia. Itu cheat code dia. Confirm dapat 100. Ah, Confirm dapat 100. yes, aku Yang confirm. salah bahagian apa? Bahagian yang salah ke bahagian yang cari yang betul tak apa. Ah, Nanti betul bahagian yang ini. InsyaAllah. Tak satu lagi. Okey. So inilah cara-cara bagaimana untuk okay, buat karangan. So kena ada strategi, kena ada dia punya tips, kena structure betul-betul dan keluarkan ayat. Itu je. Okay. So, okay, the problem is, okay, it's too late. Okay, the problem is bagaimana nak dapat idea. Macam mana dapat idea? Idea karangan. Baik. Idea karangan, okey, kamu kena lihat okey daripada main point dan kamu tengok kiri dan kanan. Contoh, berikan gambaran Cikgu Rafi. Mula-mula kamu akan tengok atas bawah kan? Iaitu Cikgu Rafi, okey, pakai Botak. okey, botak, okey, kemudian pakai baju hitam, kemudian berdiri. Okey, Handsome. okey, thank you. Baik. So tu. Kemudian, kamu elaborate lagi. Okey, background dia pula. Background dia warna gelap hitam dan ada bintang-bintang di sini. Kemudian di sebelah Ada kiri pula. Blue black. Bagi Yes, background tu. itu Kadang-kadang blue black. Kadang-kadang explanation. ada gambar anime. Mana datang idea-idea itu, cikgu? Datang daripada perkataan. Contoh, macam kita cakap tadi, gotong royong. Bila sebut gotong royong je kan, kamu terus idea-idea. Okey, untuk apa? Gotong royong, kemudian kerja sama-sama, kemudian apa contoh kerja? Bersihkan rumah, bersihkan jalan raya, bersihkan sampah, betul? Betul. Kemudian apa kesan dia? Bila diorang dah buat ramai-ramai, maka mereka dapat Ceria. memupuk semangat, muafakat, Untuk kerjasama, silaturahim. silaturahim, kawasan jadi bersih, Ceria. ah, Mencegah AIDS. mencegah AIDS dan sebagainya. Itulah dia. Ah, Wow. kamu boleh elaboratekan dia macam tu. Actually nothing's wrong with your idea. Cuma how you nak deliver your idea tu ke dalam written. How to write. Itu je sebenarnya isu dia. Idea semua kamu ada. Kan? Cuma kata dan hitam semua. Lepas tu pula memakai baju hitam dengan jam tangan hitam. Macam-macam Mariana ni. Okay. So, itu cara dia. So, cikgu dah berikan tips BM. Hopefully gunakan. Ya, gunakan cara dia. BM sebenarnya senang. Tapi, kamu kebanyakannya takut nak keluarkan idea. Jangan takut. Lepaskan je.
struggle nak tukar, bukan? Ah, Struggle nak keluarkan idea. struggle nak keluarkan idea satu. Idea dah ada. Nak jadikan dia ayat tu. Macam mana buat ayat ni? Macam mana nak buat ayat ni? Itu yang selalu kamu jadi. Betul tak? Nothing is wrong with you. It's how you present it. Ya, betul. Okay, nothing is wrong with your idea, but how you present the idea. So itu sangat penting. Okay, so my idea just popped and I got to write fast before it goes away. Ya, betul. That's why cikgu nak cakap bahawa kamu kena sketch dulu. Sketch dulu jawapan kat tepi, sketch dulu, kemudian baru kamu tulis. Baik, siapa yang akan ada exam BM pada minggu depan? Siapa yang akan ada exam pada BM minggu depan? Syashini, okay. Ya, Raya, Nazri. Okay, so gunakan tips-tips yang ada. Okay. Naufal tadi boleh jawab ke? Is this all still about the BM? Tak ada, tak ada. Okay, Kisha, jangan bimbang Kisha. Okay, baik. Cikgu buka kepada soalan sejarah pula. Cukuplah BM. Okay, cukuplah BM tu. Okay, ada soalan sejarah tak? Yes, how, why, when. Exam was the first exam. Okay, minggu depan exam BI. Okay, kertas 1 dan kertas 2. BM paper is first next Tuesday. Please wish me luck. Okay, Noriman. Okay. I have English paper today. So macam mana English paper kamu semua ni English paper bagi cikgu korang semua English tak ada masalah. BM yang jadi problem. Betul? Ah, tak pula. Page 18 sama je kan dengan page 17. Page 17, my BM pun A. BM tak problem pun. Cara jawab, ya sama-sama. Cara jawab sama. Okay, cara jawab sama iaitu cara jawab mestilah dalam bentuk ayat. Okay, dalam bentuk ayat. Itu sangat penting. Maths I je yang tak A. Okey lah. Next week, okay, cikgu akan cuba berikan kamu tips untuk maths pula. Naya, cikgu sejarah aja. Maths, BM dan sebagainya. Okay. So, nantilah cikgu akan bantu-bantu bagaimana untuk menjawab soalan maths ya. Exam lepas week Senin minggu lepas. Oh ya ke? After the exam. Why you give it after the exam? Sebab apa? Sebab kamu kan semua dapat tips daripada cikgu exam, cikgu maths kamu. Okay. So, gunakan yang itu dulu. Kan nanti kan, kau bayangkan ya. Okay. Kau bayangkan ya. Katakanlah cikgu berikan tips untuk maths. Kemudian cikgu kamu tanya, mana kamu dapat tips-tips ini semua? Kemudian kamu cakap, oh saya dapat daripada cikgu sejarah. Dia gelak tak? Kamu rasa dia gelak tak? Dia mesti gelak. Gelak pasal apa? Iyalah dia kata apa? Macam mana kau boleh ambil tips daripada cikgu sejarah? Kan? So, so dia kata apa? Saya punya tips, saya cikgu maths. Saya punya tips lebih valid daripada cikgu sejarah. Kan? You see? Jadi, ambillah tips maths dulu. Macam pelik je kan? Okay. Ambil tips maths daripada cikgu sejarah. Kan pelik? It's confusing. Kan Arif? Betul Naufal? Kan? Naufal ni kok khusyuk je kau buat apa ni? Sigma, okay, thank you Arif. Ganti dia punya apa tu? Screen dia tak? Oh ya ke? Cikgu tak nak buat kuis ke? Tinggal 5 minit je. Alah, tak dan lah. Cikgu BM saya tak ajar cara jawab novel, ringkasan, karangan pendek, square roots. Sekejap. Makan apa? Okay. Baik. Struggle with square root. Cuba roots. I understand. But square roots. Square roots. Punca kuasa 2. Square root senang lah.
Novel, cikgu sejarah asyik dia cikgu tu. Tu cikgu Rafi multi subject. Okay. Cube roots. Cube roots tahu. Okay. Finish my essay competition. Ada dah ke? Okay, boleh lah. Dia nak pergi ke? Kirim lah. Okay, okay. Okay. Tengok rambut. Kenapa kena tengok rambut? Dah kenapa pula ni? Dah kata dia Cikgu, nak tengok rambut. sekat Okay. kepala. Ya, ya, ya. Sekejap je tadi. Dia tengok lah, tengok lah. Ada lagi sikit, Pendek cikgu. je. Pendek. Tapi cantik juga cikgu potong ni. Kan? Macam? Okay. Nampak macam Elvis Presley. Nampak. Cikgu tengok belah. Cuba hair flip, hair flip. Okey lah, daripada yang masa bulan puasa. Hair flip, Ah. cikgu. Cikgu, hair flip. Hair flip. Masa bulan puasa tu. Hok. Betul. Sangat. On the bright side, cikgu. Shampoo tak payah pakai 2 botol lah, cikgu. Alah, shampoo pakai Ronaldo punya. Ada ya kan. Okey Ariana kan. Yelah sebelum ni semuanya memang rambut cikgu lagi panjang lah daripada kamu kan Ariana. Itu nak cakap lah kan. Ada agak dah. Okay. But don't worry. Okay. So kepada yang exam minggu depan, okay, good luck guys. Dan kepada yang dah exam, okay, berserah kepada Tuhan. Hopefully result kamu memang terbaik. Kita akan jumpa lagi pada minggu